Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawl min ahadin huwa qawlu sahibi syari'ah ay ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu 'ala al-fi'li min ahadin ka fi'lihi li'annahu ma'sumun 'an an yuqirra ahadan 'ala munkarin. Ini dalam bab iqrarun nabi, masih dalam perbahasan af'alun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, af'al bagi syarhul mahalli 'ala al-waraqat. Jadi iqraru sahibi syariah 'ala al-qawl. Jadi iqrar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani tidak, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memberikan komentar. Seorang Nabi iqrar dengan qaul min ahadin, daripada seseorang, minas sahabah, di kalangan para sahabat Nabi. Contohnya di dalam majlis baginda Rasul ada seorang sahabat mengucapkan sesuatu ucapan, dan Nabi tidak mengingkari perkara tersebut. Ada iqrar. Maka huwa qawlu sahibi syariah ay ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya, hukum qaul begitu ka hukmi qaulin Nabi, seperti hukumnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Yang seakan-akan Nabi mengucapkan ucapan tersebut. Tamam? Begitu juga wa iqraruhu 'ala al-fi'li, kadzalik iqraruhu 'ala al-fi'li min ahadin ka fi'lihi. Jadi iqrarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maksudnya kalau seorang sahabah di dalam majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan, maka fan-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alaihi, dan dia, baginda Rasul, tidak mengingkari perkara tersebut. Hada iqrar. Maka apa dia yang disebut oleh al-Imam ka fi'lihi ay kana ka'annahu fa'alahu. Jadi perbuatan itu seakan-akan Nabi yang melakukan perbuatan tersebut. Coba. Jelas, ha? Ni yang live ni pun jelas, ha? Jelas. Jelas. Jadi apa yang maksudnya? Ya dulu ala annahu mubah. Maka ini menunjukkan bahawa hukumnya adalah harus. Li'annahu ma'sumun an yuqirra ahadan ala munkar. Jadi kenapa iqrarun Nabi pada qaul seseorang dan pada fi'il sahabat Nabi dalam majlisnya Nabi tanpa Nabi ingkar, itu dikira seakan-akan ucapannya Nabi dan dikira seakan-akan ianya perbuatan Nabi. Li'annahu ma'sumun. Hada ta'lil. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'sumun an yuqirra ahadan ala munkar. Nabi maksum dan Nabi tidak akan iqrarkan dengan seorang pun kepada perkara mungkar. Fa idza aqarra ala qaulin aw fi'lin, jadi kalau Nabi iqrar, maksudnya tidak mengingkari perbuatan tersebut di depan Nabi, atau nanti kita akan tengok, hatta bukan di depan Nabi, tetapi bila disampaikan kepada Nabi, maka Nabi tidak ingkar. Dalla ala annahu jaiz. Maka itu menunjukkan kepada keharusan, ataupun ianya dianggap mu'tabar. Dia mu'tabarkan. Tamam? Misalu zalik, contohnya, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qawlihi bi'i'ta'i salabil qatil liqatilih. Seperti Nabi iqrar kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an
ala qawlihi, bila mana Sayyidina Abu Bakar mengucapkan ucapan untuk diserahkan salabil qatil liqatilih. Salabil qatil maknanya barang yang ada pada tubuh yang mati dalam peperangan di kalangan musuh. Itu adalah milik kepada yang membunuhnya. Tamam? Jadi salabul qatil liqatilih. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mencadangkan untuk diberikan apa yang ada di atas tubuh si mati, yang mati dalam peperangan di kalangan musuh musyrikun, maka diambil barang tadi oleh yang membunuhnya. Jadi kalau dia bunuh 100 orang, contohlah, maka kalau ada di atas badan orang itu 100 orang, maka jadi milik dia lah. Jadi iqrarnya Nabi dengan perkara tersebut itu lam yunkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkari perkara tersebut, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan juga wa iqraruhu Khalid bin al-Walid ala akli ad-dab muttafaqun alaihima. Dan juga iqrarnya baginda Nabi kepada perbuatan Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu yang memakan dab. Bewok pasyak. Dab. Dab bukannya bewok hak ada kat tempat kita ni. Bewok kat tempat kita namanya waral. Waral haram. Kalau ada orang duk pergi buat contoh kata dia mana sama benda di negara Arab dengan negara kita. Contohnya dab, dia kata. Dab dengan tadi dia kata boleh makan bewok pula kat tempat kita. Ada misal khata'. Kalau bagi contoh macam tu maksudnya hang tak tahu pun sebenarnya. Waral. Hak tu Arab pun panggil waral. Ada di negara Arab bewok tu dan tak dimakan. Dipanggil waral. Bewok hak tu ada kat tempat kita ni, bewok ayam. Bewok apa ni, makan telur ayam tu. Tu dipanggil waral. Tu tak panggil dab. Dab ni dia nauk khusus. Faham? Di mana orang duk bincang masalah dubuk contohnya. Dubuk orang kata Arab makan hanya hak belang-belang, bukan hak yang bintik-bintik. Tak, dubuk adalah dubuk. Mana-mana dubuk. Bukan dikira dengan belang, tak belang. Dah namanya dubuk-dubuk. Sama. Dia kata tak, dubuk Arab dia lain sikit dengan dubuk di Afrika. Dah nama dia dubuk. Tak disebut pun dalam hadis. Secara khusus kata dubuk ni saja boleh makan, dubuk ni tak boleh makan. Boleh? Jadi kena reti sama. Mengaji sama bahasa. Mengaji sama tengok dengan tempat dan suasana. Dan tengok juga dengan orang panggil apa? Dengan haqiqah syai'. Haqiqatul syai'. Kena tengok. Wa iqraruhu Khalid bin al-Walid ala akli ad-dab muttafaqun alaihima. Tamam? Jadi itu Nabi iqrar dengan perkara tersebut. Dalla zalika 'ala al-jawaz. Maka ini menunjukkan kepada harus memakan dab. Begitu kita tak pernah makan dab. Pun ingat nak makan tapi tak lepas pi. Ada buat jual mahal lah ni. Dab. Kalau di Mesir pun mahal. Dan kalau buat gulai cuma jangan tak kepala. Tapi kalau dia buat kering, dia potong, jadi macam dengan gulai ikan talang tu lah. Dia punya badan tu macam ikan talang. Kalau gerak 4 segi tu. Tapi tak lepas pi. Benar harus. Halal. Tak ada masalah apa. Boleh. Jadi jangan duk sama pula dengan dab di sini. Boleh. Begitu juga dengan musang. Contohnya musang. Musang dalam kitab Arab sebut tu adalah sa'lab. Sa'lab ni apa dia? Fox. Bukannya musang ada di tempat kita ni. Musang tempat kita ni dipanggil dalam bahasa Arab sinnaur zabat ataupun sinnaur barri. Sinnaur dia bukannya sa'lab. Sinnaur hukumnya haram. Tamam? Jadi musang pandan, lepas tu nama je sebut musang pandan, tapi dia sebenarnya dalam bahasa Arabnya sinnaur. Sinnaur ni adalah kucing sebenarnya. Dalam bahasa Inggeris ni pun dah beza dah, namanya civet. Dia panggil civet. Dia beza benar tu.
Kita tak bincang tupai lah. Tupai masalah lain. Tupai masalah lain. Nampak? Pun itu jadi khilaf panjang pula lagi. Tupai Arab saja boleh, tupai Melayu tak boleh. Jadi tu juga. Itu kata masalah dia masalah haqiqah. Haqiqatul syai'. Tengok balik kepada haqiqatu asy-syai'. Nampak? Jadi bincang tu bagi bincang macam usuli bincang. Boleh. Ma fu'ila fi waqtihi. Baik. Jadi wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu. Jadi wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu. Wa hukmu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Tamam. Jadi ma fu'ila, jadi apa yang diucapkan, yang dilakukan pada waktu baginda Nabi SAW masih hidup. Nah, pada bukan majlisnya baginda Nabi contohnya. Wa alima bihi, dan Nabi mengetahui perkara tersebut. Contohnya perkara tadi berlaku di tempat lain. Seperti para sahabat Nabi SAW pergi dalam peperangan dan kemudian nampak ikan paus. Dan kemudian mereka makan ikan paus tersebut. Dan hadza fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan dalam majlisnya Rasulullah, kerana Rasulullah tidak ikut peperangan Sariyatul Khabab dipanggil. Khabab tu nama sejenis daun. Pokok khabab. Yang mana pokok tadi kalau digoncang jatuh daunnya, daun yang kering tadi dikumpul, ditumbuk, dimasukkan dalam sebahagian tepung dan kemudian digoreng. Jadi macam dengan cok udang. Itu dimakan oleh para sahabat Nabi sepanjang peperangan tersebut tanpa ada makanan yang lain. Jadi sikit sangat tepung tu. Dan kemudian jumpa dengan ikan paus dan mereka makan ikan paus tadi. Dan mereka bawa balik juga sikit untuk tanya kepada Nabi. Dan Nabi iqrar dengan perkara tersebut. Walam yunkirhu, dan Nabi tidak ingkar perkara tadi. Maka perkara tadi mempanggil apa? Dikira iqrar Nabi SAW. Faham? Ataupun Nabi iqrar tu dengan cara macam mana? Nabi tak kata boleh makan. Nabi kata ada sikit bawa balik tak? Untuk Nabi makan sekali. Tamam. Jadi hukumnya sama seperti yang dilakukan dalam majlis Nabi. Sama seperti yang diucapkan dalam majlis Nabi dan Nabi tidak ingkari perkara tersebut, maka hukumnya adalah mubah. Jadi hukumnya jadi ibahah. Nah, ka'ilmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh apa dia? Dibagi contoh oleh Imam. Ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Hukumnya sama seperti hukum dilakukan dalam majlisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni ada insert tu lah ni, apa ni? Tamam. Ni ada soalan itu jangan ni. Tupai boleh makan ke tak? Terus maju sufik ni, ngaji fiqh ni. Tupai banyak perbahasan para ulama ni, kita bukan banyak pun. Ada sikit je perbahasan ni dalam kitab. Saya ada tulis dah. Kita ada tulis sembang di sini. Ada orang yang masuk masalah tupai ni, nak kira orang ni faqih ke dia, tengok dengan masalah tupai. Tiba. Jadi lucu. Baik. Ka'ilmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihalifi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu at-ta'ama fi waqti ghaidhihi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengetahui Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah untuk tidak makan makanan pada waktu ketika beliau marah. Dia bersumpah waktu ketika dia sedang marah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku tidak akan makan makanan. Summa akala lamma ra'al akla khaira. Kemudian beliau makan kembali.
bila mana Sayyidina Abu Bakar melihat bahawa makan itu lebih baik baginya. Bila mana Nabi mengetahui tentang perkara tersebut, tamam? Lam yunkirhu. Nabi tidak mengingkari perkara tersebut. Jadi ini menunjukkan kata, sesiapa yang bersumpah untuk dia tidak melakukan sesuatu, kemudian dia melihat kafarahkan sumpahnya tersebut itu lebih baik, maka falahu an yahnasa, maka dia hendaklah melakukan kafarah sumpah. Tamam? Dan tu bahkan lebih aula kerana ianya baik. Maka ni Nabi SAW menyetujui perkara tersebut, mengikrarkan perkara tersebut tanpa menafikannya. Kama yuqadhu min hadisi Muslimin fil at'imah, seperti mana yang diambil daripada hadis Sayyidina Al-Imam Muslim daripada bab at-ta'imah. Tamam. Baik. Kemudian masuk kepada bab berkenaan dengan an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Apa dia makna naskh? Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu yuqalu nasakhat asy-syamsu adh-dhilla idza azalathu wa rafa'athu bimbisatiha. Ini makna bagi an-naskh lughatan. Wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltahu bi ashkali kitabatihi. Syuf hadha min diqqati al-imam al-mahalli fi ta'biri atau fi syarhihi ala hadzal kitabi. Jadi ini diqqahnya al-imam Mahalli pada syarahan beliau terhadap kitab ini. Kita tengok lagi. Kata Imam, Al-Imamul Haramain menyebut an-nasqu ma'nahu lughatan al-izalah. Yuqalu nasaqatis syamsu adh-dhilla idza azalathu wa rafa'athu bimbisatiha. Tamam. Jadi nasqu syar'i, nasqu syar'i yumkinu an yakuna manqulan, boleh jadi ianya naqal daripada atau diambil manqulan min al-lughah, yang diambil daripada lughah, daripada ucapan para ahli lughah, nasaqatis syamsu dhilla. Apa makna nasaqatis syamsu adh-dhilla? Ai idza azalathu. Maksudnya ketika matahari awalan takunu masturatan bil ghaib. Matahari asalnya ditutup contohnya dengan ghaib, dengan mendung. Suma idza zala al-ghaib 'anis syams. Bila mana mendung tadi hilang daripada menutupi matahari tersebut, yambasitu dawuha, maka cahayanya bertebaran. Maka bila cahaya bertebaran, yuzilu az-zil. Bila cahaya tadi tersebar, maka hilanglah bayang yang ada pada waktu tersebut. Maka disebut nasaqatis syamsu az-zilla. Maka matahari telah menghilangkan az-zil. Nasaqah. Maksudnya azalah. Yang menghilangkan ataupun mengangkat az-zil, iaitu bayang. Tamam? Jadi sebab itu disebut dengan izalah, nasakh. An-naskhu ma'nahu lughatan al-izalah. Wa qila ma'nahu an-naqlu. Sebahagian lagi mengatakan maknanya naql. Ya'ti lughatan aidan bi makna naql. Apa dia makna naql? Naql maksudnya dipindahkan. Dipindahkan daripada ucapan mereka, nasaqtu ma fi hadzal kitabi. Nasaqtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltahu. Yani kalau kamu memindahkan daripada kitab tersebut kepada sesuatu yang lain, dalam buku contohnya, maka kamu dikira sebagai naql. Maka disebut nasaqtu ma fi hadzal kitabi ay naqaltahu au naqaltuhu. Naqaltu ay nasaqtu ay naqaltu ma fi hadzal kitabi. Contoh. Cuma idza naqaltahu. Itu betul. Kalau kamu menukilkannya. Cuba menukilkan tu. Apa dia makna menukilkan? Maksudnya kamu memindahkan. Tamam. Jadi murad dengan naql di sini apa dia?
Murad di sini adalah syibhun naql. Sebab tu Syekh terjemah dia sebut di bawah ni, kita kata diqqah. Al-Imam Mahalli dia tak sebut idza naqaltahu sekat tu je. Dia kata bi ashkali kitabati. Bi ashkali kitabati dengan makna apa? Dengan maksud dia mensyarahkan balik maksud bagi naql. Murad bin naqli tadi apa dia? Syibhun naqli. Seakan-akan memindahkan. Kenapa? Kerana nasikhul kitab yang menulis ataupun yang memindahkan daripada kitab kepada kitab. La yanqulu ma fil kitabil asli minan nuqushi wal ashkal. Dia tidak memindahkan daripada kitab asal dengan tulisan-tulisan tu dipindahkan. Dan bentuk-bentuk kitab tu dipindahkan. Sebaliknya yang dipindahkan daripada hanyalah maksud daripada kitab tersebut ataupun seperti dalam kitab tadi dipindahkan. Hadza syibhun naqli. Jadi dia bukan naqli dengan makna ambil ni, diambil dipindahkan ke sini. So dia mengambil sebiji lah. Tapi tak naskhul kitab dengan makna apa dia? Kitab tadi dibuka, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil Bismillah tu kabur dalam buku dia? Tak. Dia tulis balik Bismillahirrahmanirrahim. Sama tak dengan tu? Sama. Maka ada disebut dengan naqlu. Naqlu juga. Faham? Sebab tu disebut sini kita apa? Al-muradu bin naqli huna. Apa dia? Syibhun naqli. Itu syibhun naql. Karena nasiqal kitab, fa inna nasiqal kitabi la yanqulu ma fil kitabil asli minan nuqushi wal ashkal. Dia tidak memindahkan semua sekali daripada kitab tersebut, daripada tulisan-tulisannya. Bal yusbitu mislaha fil kitabil akhar. Tetapi yang dia kekalkan apa dia? Seumpama dengan kitab yang dia karang balik tu, yang dia salin balik tadi ni. Di mana kitab tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu maksudnya. Boleh faham? Itu ta'rif bagi naskh pada sudut lughah. Jadi ada dua ta'rif bagi naskh. Apa dia? Yang pertama, al-izalah. Yang kedua, an-naql. Baik, ta'rif naskh pada sudut mustalah. Istilahan. Pada sudut syarak. Apa dia? Wahadduhu syar'an al-qitabu ad-dallu ala raf'il hukmi sabiti bil-qitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a taraqihi anhu hadha haddun lin-nasiqi. Sekali lagi saya sebut dia hadduhu. Kalau sebut ni hadduhu maksudnya haddun naskh. Betul? Wa amma an-nasqu ma'nahu al-izalah lughatan wa ma'nahu lughatan aidan an-naqlu. Kemudian saya sebut wa hadduhu syar'an al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi as-sabiti bil-khitabi al-mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a taraqihi anhu hadha haddun lin-nasikh. Imam Mahali kata apa? Ini sebenarnya bukan had atau ta'rif kepada naskh, tapi ini ta'rif kepada nasikh yang menasahkan, bukan naskh itu sendiri. Nampak tak? Kita tengok di belakang dia akan sebutkan kenapa boleh juga al-Imam al-Haramain menyebutkan dengan ta'rif bagi naskh, diletakkan ta'rif bagi nasikh, diletakkan bagi naskh. Jadi apa dia ta'rif daripada sudut bahasa, daripada sudut syarak? Khitab ad-dallu ala raf'il hukmi sabit. Jadi di sana sebelum kita syarah tu faham dulu. Ada khitab syar'i ini, khitabus syar'i daripada Allah Subhanahu wa taala, khitabullah. Ini ada khitab yang mutaqaddim, yang terdahulu, dah ada diturunkan dah. Wa sabata bi hadzal khitab hukmun, dan sabit dengan khitab tersebut hukum tertentu. Jadi Allah Taala turunkan suatu hukum dengan khitabullah. Tamam? Kemudian sabit hukum dengan khitab tersebut. Kemudian hukum yang sabit tersebut dengan khitab yang terdahulu tadi, rufi'a bi khitabin akhar, diangkat atau terangkat hukum dia tadi dengan ada khitab yang lain yang datang mutaraqin anhu, yang kemudian sedikit daripada khitab yang pertama. Faham? Ada orang tanya kitab apa diguna ni? Kitab Syarah Mahalli 'ala al-Waraqat. Syarah Mahalli 'ala al-Waraqat. Nah. Bihaitsu laulahu, jadi pada haisiah apa sini? Laulahu ay laula hadzal raf'u, kalau tidak kerana terangkatnya
dengan khitab yang mutarakin, yang terkemudian itu, lakanal hukmu sabiqu sabitan. Maka hukum yang terdahulu itu masih sabit lagi. Tamam? Jadi kalau kita tengok balik yang disebutkan oleh Imamul Haramain, apa dia makna nasikh? Khitabu ad-dalu ala raf'il hukmi sabit. Ini maksud nasikh. Nasikh maksudnya apa dia? Khitab yang datang, yang menunjukkan ala raf'i hukmi sabit, yang mana khitab ini mengangkat hukum yang telah sabit terdahulu. Bil khitabil mutaqaddim, yang sabit dengan khitab yang terdahulu, ala wajhin, dengan wajah mana yang terangkat tadi, laulahu lakana sabitan. Yani laula khitabus sani mutarakin tadi, lakana sabitan, maka khitab tadi akan masih kekal. Khitab yang mutaqaddim itu, yang terdahulu, masih kekal hukum dia. Ma'ataraqihi anhu. Masa khitab yang dal ala raf'i hukmi sabit tadi ini dengan khitab mutaqaddim itu taraqihi anhu, taraqi an khitabil mutaqaddim. Boleh faham? Pening. Ada satu hukum A, khitab Allah Ta'ala, turun ayat Allah Ta'ala. Kita bagi contoh lagi ni, lagi tengok contoh dia. Ada ayat Allah Ta'ala turun A. Faham? Bila turun ayat ni tentang hukum, maka pelaksanaan hukum tadi berlaku. Baik. Apa dia nasakh? Nasakh tu apa dia? Nasakh ni maknanya datang satu lagi khitab B yang menasahkan khitab yang terdahulu ni, yang A ni. Dia menasahkan, maksudnya dia membatalkan hukum yang ada pada khitab A ni. Pada ayat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan khitab tadi, yang A tadi dibatalkan. Kalau tidak kerana datang yang B, maka yang A ni masih kekal hukumnya seperti biasa. Nampak tak? Itu dia panggil nas. Baik. Kalau tanya apa beza nas dengan nasikh? Nasikh ialah fa'il yang menasahkan. Naskh itu adalah apa dia? Tu pembatalan tersebut. Pembatalan tadi dipanggil naskh. Naskh huwa masdar. Tamam? Nasikh adalah fa'il, isim fa'il baginya. Itu maksudnya. Boleh? Baik. Kalau faham itu dulu. Faham tadi ta'rif dia tadi? Dan ta'rif itu kita kata hadha haddun lin nasikh, kata Imamul Mahalli. Hadha haddun lin nasikh. Karena nasikh lah yang khitab tersebut. Faham? Nasikh tu yang khitab tadi. Faham? Baik. Cuba tengok contoh dia. Bila disebut oleh Syekh dengan ta'rif bagi nasikh, ialah khitabullah subhanahu wa ta'ala ad-dalu ala raf'il hukmi sabit, atau khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ada nanti kita akan tengok nasqus sunnah bisunnah apa semua tadi kan. Maksud ini khitabus syari' dipanggil. Bukan mesti khitabullah, khitabus syari'. Jadi khitabus syari' yang menunjukkan ala raf'i hukmi sabit bil khitabil mutaqaddim. Saya kira tadi contoh yang kita bagi dengan A, B tadi ni moga lebih dipahami kot daripada yang kita sebut tadi secara sebutan saja. Baik. Kefahaman terhadap khitab dengan ta'rif tadi, maka la budda an yakuna al marfu'u hukman, yang terangkat hukum tersebut mestilah bi khitabin syar'i. Mesti sabit dengan khitabus syar'i. Sebab tu disebut al khitabud dal, khitabud dal ala raf'i hukmi sabit bil khitabil mutaqaddim, tu mesti khitab yang dal tadi adalah khitabus syar'i. Nampak? Khitabus syar'i maksudnya khitabnya daripada Allah dan khitabnya daripada musyarri', iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hukum tersebut sabit dengan bara'atil asliyah, maka ia tidak dinamakan sebagai nas. Sabit dengan bara'ah asliyah. Contohnya asalnya seperti pada permulaan Islam. Salawatil khams laisat biwajibah. 5 waktu solat itu bukan wajib. Betul? 5 waktu solat bukan wajib. Betul? Kemudian diangkat hukum 5 waktu solat tersebut dengan hukum khitabus syar'i
aqimus salah. Jadi asal bagi solat 5 waktu apa dia? Bara'ah asliyah. Okay? Bara'ah asliyah maksud dia apa dia? Bara'atuz zimmah. Tanggungjawab kita tidak ada pada waktu tersebut. Kosong tanggungjawab kita daripada melakukan solat 5 waktu. Kemudian datang khitab syar'i yang kedua. Datang khitab syar'i. Nah, iaitu apa dia? Aqimus salah, dirikanlah solat. Al-amru lil wujub. Nah, al-amru lil wujub maksudnya wajib solat 5 waktu. Maka ni dipanggil nas ke tak? Dipanggil naskhun Tariq? Tidak dipanggil nas. Kenapa tidak dipanggil nas? Karena dia sabit dengan bara'ah asliyah, bukan dengan khitab syar'i. Baik, sekarang ni tidak wajib sembahyang pada permulaan kita. Pada permulaan sebelum turunnya ayat aqimus salah. Maka solat 5 waktu ni disuruh oleh Allah dengan khitab aqimus salah. Baik sebelum tu bara'ah asliyah. Maksudnya kita tak dipertanggungjawab untuk sembahyang. Dan datang khitab Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang. Baik, adakah ni dikira menasahkan bara'atul asliyah? Ya, dia tak panggil hukum nasah. Tamam, dia tak panggil hukumnya nasah. Karena nasah mesti dengan khitabus syar'i. Itu pertama. Kemudian kedua, la budda an yakuna hadzal raf'u. Ni sebenarnya ni mensyarahkan kembali kepada ta'rif. Tadi ni, ta'rif bagi nasikh. Ta'rif bagi nasikh apa dia? Khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi as-sabiti bil khitabil mutaqaddim. Syarat dia mesti al-marfu' hukman tadi ni, yang terangkat hukum tadi ni mesti sabit dengan hukum, dengan khitab syar'i juga. Jadi dia ada khitab syar'i, khitab syar'i A, khitab syar'i B. Khitab syar'i B ni mengangkat hukum khitab syar'i A. Baru dikira naskh. Tapi kalau hak A ni tak ada khitab syar'i, khitabnya sabata bi bara'atil asliyah. Sabata bi bara'atil asliyah maksudnya apa dia? Asalnya kita tak wajib sembahyang. Kemudian datang dengan khitab daripada Allah, aqimus salah. Baik, sekarang ni antara khitab dengan khitab ke antara khitab dengan bara'atul asliyah? Bara'atul asliyah asalnya kita tak wajib untuk sembahyang. Maka ni dipanggil nasakh tak? Maka tu lagi ada orang kata pula ayat aqimus salah ni sebenarnya adalah menasahkan hukum asal yang asalnya kita tak sembahyang, maka dinasahkan. Hadza laisa nasakh. Itu bukan nasakh. Faham tu? Baik. Yang kedua, la budda an yakuna hadzal raf'. Ni bahasan nas ni penting. Bahasan nas ni penting. Ni bahasan kat belakang-belakang ni. Ini bahasan yang penting-penting dalam usul. Sebelum ni adalah tamhid kepada perbahasan-perbahasan selepas. Ini sebagai macam persediaan kepada perbahasan yang selepas ini. Apa ta'rif nas yang sebenar nanti tengok nanti. Apa ta'rif nas yang sebenar nanti belakang. Usbur. Sabar. Satu-satu. Ada hak dhabit tak saat ni pun tak ada lagi tu. Dhabit tak saat ni pun tak ada nak tulis lagi. Usbur. Sabar. Lagi. Baik. Itu satu. Yang kedua, la budda an yakuna hadzal raf'u bi khitabin syar'i. Jadi kan kita kata raf'u tadi pula mesti dengan khitab syar'i tadi. Nah, al-marfu' yang terangkat tu, yang al-marfu' hukman, yang terangkat hukum tadi adalah terangkat bi khitabin syar'i. Dia juga dengan khitab syar'i. Yang kedua, la budda an yakuna hadzal raf'u bi khitabin syar'i. Maksudnya terangkat tu pun mesti dengan khitabun syar'i. Jadi kalau irtafa'al hukmu bi ghairi khitabin syar'i, bukan dengan khitab syar'i, hukum terangkat tapi bukan dengan khitab syar'i, maka la yusamma naskhan. Itu tak nama naskh. Contoh, terangkat hukum bukan dengan khitab syar'i. Apa dia contoh terangkat hukum tapi bukan dengan khitab syar'i? Ini contoh dia. Contoh seperti seorang terputus tangan sampai ke bau. Moga Allah lindung kau tersebut daripada kita. Tangan terputus sampai ke bau. Maka
yurtafa'u anhu hukmu wujubi ghaslil yad. Terangkat dah hukum basuh tangan bagi dia? Terangkat tak? Terangkat. Maksudnya dia wajib tak pergi basuh tangan? Kalau tak ada tangan dia sendiri, dia kena basuh tangan orang pula macam tu. Atau dia kena cari tangan palsu untuk basuh juga tangan. Macam tu. Kalau terangkat ni, putih sampai ke sini. Sebab tu bagi contoh putih sampai sini. Maksudnya habis dah hak tangan. Dia kalau putih sampai sini. Sampai ke pertengahan. Ni, dipanggil apa ni? Ni kawasan apa dia panggil? Adud. Ni adud. Ni apa dia? Ni saq. Lagi? Ni katif. Ni adud. Nah, ni adud. Ni adud. Ni katif. Ni adud. Baik terputih sampai setengah adud. Baik wajib dah dia basuh? Wajib dah dia basuh? Idza quti'a yadu syakhsin min 'adudihi. Wajib dah dia basuh? Baik, wajib basuh tangan kalau sembahyang tak mana? Sampai siku. Sampai siku je. Yang ni wajib ke? Ini tak wajib. Tak faham? Jadi kita tak pergi sampai sini lah. Sampai sini tak parah. Sampai adud saja. Maka ni tak wajib. Sunat saja. Baik. Dia sunat basuh. Cuma lah ni, terangkat hukum membasuh tangan. Wujub. Wujub. Sunnah tu masalah lain. Masalah dia, wujub ghusl. Wajib basuh tangan tadi terangkat. Baik, terangkat tadi ni dinamakan nasakh ataupun tidak? Tak. Kenapa? Karena ar-rafi' yang mengangkat hukum tersebut laisa khitaban syar'iyyan. Bukan khitab syar'i, tetapi sebaliknya kerana sebab yang lain. Kerana sebab putih tangan. Boleh? Begitu juga contoh seperti seorang yang gila. Dia jadi gila. Maka terangkat baginya seluruh hukum hakam syarak. Dia kalau jadi gila. Maka dengan sebab terangkat hukum hakam syarak kepada orang yang gila tadi, itu tak dinamakan sebagai naskh. Kenapa? Kerana ar-rafi' laisa khitaban syar'iyyan. Ar-rafi' huwa al-junun tadi. Junun tu yang menyebabkan dia jadi rafi'. Maka itu bukan hukum hakam syarak. Jadi syarat dia mesti ar-raf'u bi khitabin syar'iyyin. Khitab dia mesti khitab syar'i. Baru dikira naskh. Tamam. Dan kemudian kalau khitab tadi yang pertama, khitab yang pertama ni. Kerana khitab A, khitab B. Khitab B ni yang mutaraqi, yang lewat sikit. Yang nak menasahkan yang khitab A. Kalau khitab A ni ada padanya mughayyan bi ghayah. Dia letakkan dengan penghujung yang tertentu. Dia ada penghujungnya. Maka datang khitab B menjelaskan mughayyan, ghayah tadi, menjelaskan penghujung bagi ayat yang pertama tadi. Contoh macam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan masalah haram berburu ketika mana dalam keadaan berihram. Kan dalam Quran Allah Taala kata apa? Allah Taala sebut wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian untuk berburu dengan buruan yang ada di atas daratan. Saydul barri ini maksudnya buruan daratan. Diharamkan bagi kalian madumtum huruma, selagi kamu dalam keadaan ihram. Selagi dalam keadaan ihram. Kemudian datang ayat kedua, yang mana ayat yang B menyebutkan kata apa? Fa idza halaltum fastadu. Bila kamu telah selesai ataupun dah jadi halal daripada berihram, maka kamu dibenarkan untuk berburu. Tamam? Kamu dibenarkan berburu maksudnya harus berburu pada waktu tersebut. Kenapa? Karena al-amru ba'dal hazar tadullu 'ala al-ibahah. Menunjukkan kepada harus. Kan? Baik. Yang pertama, yang kedua, yang idza halaltum fastadu. Bila kamu telah selesai daripada berihram, maka kamu dihalalkan untuk berburu. Adakah nu dikira menasahkan ayat madumtum huruma? Tak. Kenapa tidak dikira naskh? Kerana mughayyan bi ghayah. Kerana dia ada penghujung dia. Tamam? Bila dah selesai ghayah tadi maksudnya selagi kamu dalam keadaan berihram. Maknanya selesai ihram kamu boleh buru. Maka dia mughayyan bi ghayah. Ahmad sudah ghaib. Kan contohnya. Mughayyan bi ghayah kerana dia telah berhadap pada penghujung. Hujungnya apa dia? Kalau dah sampai kepada maksudnya kamu telah selesai daripada berihram. Selesai maksudnya. Maka
idza halaltum fastadu. Maka tu tidak dinamakan sebagai jadi hunakan nassun akhar, ada nas yang kedua, yang lain yang menjelaskan muqtada hadhil ghayah. Yani mujib hadhil ghayah tu apa dia? Selagi mana kamu masih dalam keadaan berihram. Maksudnya kalau dah selesai ihram, kamu dah berada dalam keadaan halal, maksudnya berada dalam keadaan kamu telah selesai ihram, dah tahallul, maka kamu boleh berburu. Hadza la yusamma nasqan. Itu tidak dinamakan nasq. Nah, kenapa? Karena lau lam yujad hadzal nas tsani. Jadi karena kalau tidak ada nas yang kedua, kalau tidak ada nas yang kedua, lama sabata hukmus sabiq. Maka tidak akan ada hukum yang pertama. Karena masih lagi, selagi mana kamu masih dalam keadaan berihram. Selagi mana? Maksudnya ni masih lagi mughayya bi ghayah. Selagi mana macam tu? Karena dia mughayyan bi ghayah. Karena dia ada penghujung yang tertentu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Nanti ada lagi contoh lain. Akan dibagi oleh Al-Imam Al-Mahalli. Nanti dalam syarahan beliau. Nah, jadi yang tu tidak boleh dikira sebagai apa? Menasahkan. Tidak dikira sebagai nasakh. Kemudian la budda an yakuna al-khitab ats-tsani mutaraqiyan. Syarat yang seterusnya, khitab yang kedua mesti mutaraqiyan anil awal. Mesti taraqi, maksudnya dia mesti kena lewat daripada khitab yang pertama yang telah sabit hukumnya. Tapi kalau dia muttasilan bihi, kalau dia bersambung hukum tadi, dia bukan taraqi, dia bersambung. Nah, seperti mana ada istisna padanya contoh. Ataupun ada padanya syarat. Atau ada padanya apa dia? Yang ketiga, ada padanya sifah. Ini apa dia dipanggil? Dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dipanggil muqassisatil muttasilah. Kita dah mengaji dah sebelum ni. Muqassis muttasilah. Ingat? Dori. Ingat? Dia. Jadi mukhassisatil muttasilah tu, maka hadza ya yusamma nasqan. Tamam? Jadi syarat dia mesti khitab yang kedua tadi mesti taraqi anil awal. Mesti dia lewat daripada yang pertama. Tapi kalau kita disebut dalam Al-Quran, contoh dalam satu ucapan disebut uqtulul musyrikin. Uqtulul musyrikin. Sebut itu. Kemudian mai ayat yang seterusnya, ayat yang lain contohnya. Mai sebut kata illal muahadin. Maksudnya baru disebutkan selepas tu maksud musyrikin tadi bukan seluruh musyrikin, tetapi jangan dibunuh orang yang ada perjanjian dengan kita, perjanjian damai. Contoh. Kalau disebut pada ayat yang lain, maka yang tu dikira sebagai nas. Tapi kalau disebut sekali, contohnya boleh jadi sebut nas, boleh jadi juga kalau kata jadi macam tu dia akan disebut sebagai apa? Dia sebagai am maksus. Jadi, amun maksus. Faham? Jadi ayat yang sebelum ni am, kemudian ada pengkhususan bagi ayat tersebut. Sebab tu kata nas tidak akan boleh berlaku kalau padanya ada muttasilan bihi, muttasilan bihi dengan maksudnya dengan muqassisatil muttasilah, dengan taksis yang muttasil. Yang ini kita dah baca sebelum ni. Tamam? Maka dia tidak dikira sebagai nas. Contoh seperti disebut uqtulul musyrikina illal muahadin. Bunuhlah musyrikin melainkan yang ada perjanjian damai dengan kalian. Ni waktu perang lah ni. Tamam? Illal muahadin. Maka illal muahadin tadi tidak dikira sebagai nas. Kenapa? Bahkan huwa taksis. Taksis bayanun. Ini beza taksis dengan apa ni? Dengan nas apa dia? At-taksisu bayanun wan nasku raf'un. Taksis bayanun. Taksis dia menjelaskan balik. Manakala an-nasku raf'un. Nasku pula raf'u hukmi al-awwal mutaqaddim. Itu beza antara taksis dengan nask. At-taksisu bayanun wan nasku raf'un. Faham lagi elok tu. Tu semua dobit-dobit penting tu. Okey. Baik, jadi syarat bagi naskh
ada berapa? Ada beberapa syarat. Yang pertama, tadi kita ni ringkas balik daripada hak tadi kita bincang. Faham? Yang pertama, an yakunal marfu'u hukman syar'iyan. Al-marfu' yang terangkat itu adalah hukman syar'iyan. Mesti hukum syar'i. Yang kedua, apa dia yang kedua? An yakuna rafi' khitaban syar'iyan. Yang mengangkat bagi yang pertama itu juga adalah khitabun syar'i. Dia tak boleh dengan bukan khitabus syar'i. Seperti apa tadi? Seperti masalah apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, putih tangan. Seperti masalah apa lagi? Gila. Karena yang terangkat bagi hukum dia untuk melakukan ibadah dalam sembahyang, dalam semua umpama dengan dalam syariat, itu terangkat bukan disebabkan kerana khitab syar'i. Tapi kerana khitab wad'i. Tabun wad'i kerana dia ada mani'. Kerana junun. Boleh? Khitab dia mesti syar'i. Yang ketiga, syarat dia ayyakuna tsani mutaakhiran 'anil awwal. Tsani mutaakhir 'anil awwal. Yang keempat, an yakuna 'ala wajhin laula hadzal raf'u lakana al-hukmu sabiq sabitan. Maksudnya dengan wajah, kalau tidak kerana pengangkatan tersebut, mengangkat tadi, maka hukum sabiq tadi sabit. Hukum sabiq sabitan. Faham? Maka kalau tak kerana terangkat yang ni, maka hukum yang pertama tadi sabitan. Baik kalau dalam ayat Quran sebut uqtulul musyrikina. Dalam ayat yang seterusnya kata ada taksis dengan muahadin. Baik. Taksis muahadin. Kenapa kita kata ayat tu taksis, bukan ayat tu dikira sebagai ayat tu sebagai nas? Abdul Rahman. Jawab tengok. Boleh jawab ni Abdul Rahman, maksudnya hang faham aku duk bincang apa ni. Ada siapa faham yang soalan saya tanya tu? Apa dia, Irfan? Okey dah, tapi tak sampai lagi maksud sini. Di sini kawan-kawan yang jawab ni. Ni dalam ni dia jawab ni. Apa ni, ratio. Oi, ni macam orang Jepun ni. Dia kata sebab hukum awal masih tak terangkat. Ya, sungguh. Hukum awal masih tak terangkat. Maksudnya, hukum berkenaan dengan berperang dengan golongan harbi. Apa dia hukum dia? Hukum terangkat kah? Tak terangkat hukum tu. Saya baik tak duduk dekat. Tidak ni saya salam. Kalau lelaki lah. Baik. Itu maksudnya sebab hukum yang awal masih tak terangkat. Jadi kalau hukum yang pertama tak terangkat, maka ianya dipanggil apa? Dipanggil apa? Masih lagi taksis, dikira sebagai taksis kerana dia hanya bayan sahaja. Dia syarat dia mesti hukum yang sabiq. Hukum sabiq tadi terangkat baru dikira nas. Sebab tu syarat keempat dia an yakuna ala wajhin, dengan wajah apa dia? Laula hadzal raf'u, kalau tak kerana pengangkatan tersebut, lakanal hukmu sabiqu sabitan, maka hukum dia akan jadi sabit kalau tak kerana tu. Faham? Faham tak ni? Irfan, faham Irfan? Baik. Jelas lah. Hak ni kalau faham lagi elok ni, masya-Allah. Hak ni boleh baca perbahasan nas. Ada apa ni, sebahagian daripada para syuyukh, antaranya Maulana Syekh Al-Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh syuyukhina, juga menyebutkan berkenaan dengan masalah nas ni, dan beliau menafikan perkara itu. Jadi tidak ada nas. Ini masalah raf'ul hukm tadi tidak berlaku. Hanya kena baca bahas, baru boleh baca bahas. Bila faham masalah ni, baru boleh baca bahas-bahas yang mustaqillah. Kalau tak faham masalah ni dengan seperti mana yang dipaham oleh para usuli, dengan yang kita bahaskan tadi, tamam? Kalau kita baca saja dia punya ta'rif, khitabud dal ala raf'il hukmi sabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a taraqihi anhu.
dan tanpa kita tafsirkan seperti yang ditafsirkan tadi oleh Maulana Syekh Abdul Rashid contohnya dalam masalah ni, maka macam mana kita nak baca bahas-bahas yang lain? Kita tak akan dapat gambaran dengan lebih jelas. Nampak tak ni? Ya, sebab tu kena syarat-syarat ni kena lengkap. Kerana al-marfu', yang pertama syarat dia apa dia? Al-marfu'u hukman syar'iyan. Yang terangkat tadi mesti hukum syarak juga. Yang kedua, ar-rafi' khitaban syar'iyan. Yang ketiga, an yakuna ats-tsani mutaakhiran 'anil awwal. Jadi khitab yang kedua tadi mutaakhir daripada khitab yang pertama. Yang keempat, an yakuna ala wajhin laula hadzal raf'u. Mesti dengan wajah kalau tidak kerana pengangkatan tersebut, ar-raf'u tadi, lakana al-hukmu sabiq sabitan. Maka hukum yang terdahulu masih sabit. Jadi kalau hukum yang terdahulu masih sabit, kalau hukum yang terdahulu masih sabit, tidak terangkat, maknanya apa dia? Hadza laisa nasakh. Itu bukan nasakh. Itu menjadi taksis. Seperti yang tadi dijawab tadi oleh Raishu. Saya tidak tahu. Nama betul dia tidak tahu. Baik. Jadi kita tengok sini saya sebut apa? Wa yuqadhu minhu haddun naskhi. Jadi diambil daripada ni. Tengok. Macam mana? Al-Imamul Mahalli rahimahullah. Ni, daqiq. Imam Mahalli ni, dia tulis syarah bagi kitab ni, ringkas-ringkas aja tulis. Dia macam sambil duduk saja tulis. Macam tu ya. Tapi, dia punya daqiqnya, dia punya perhatian dia terhadap Quran ni, orang panggil apa dia? Dia panggil qira'ah amiqah. Qira'ah amiqah. Ni Imam Mahalli. Imam Mahalli ni sendiri. Qira'ah amiqah. Jadi sebab tu kalau kita syarahkan kitab ni dengan syarahan yang sepatutnya, maka kita dikira berkhidmat dah dengan Imam Mahalli dan Imamul Haramain sebenarnya. Jadilah tu. Seperti mana yang dilakukan oleh Maulana Syekh Muhammad Abdul Rashid. Saya baca kitab ni, mengaji kitab ni dengan Syekh Muhammad Abdul Rashid pada bulan Ramadan lepas. Saya mengajak bulan Ramadan. Kita ni berapa kelas dah? 34 kelas dah. Kami khatam dengan kitab ni dengan Syekh lebih kurang 15 hari. Setiap malam Ramadan, daripada awal Ramadan sampai 15 hari bulan Ramadan. Lebih kurang. 15 hari je. Khatam kitab ni. Dan syarahan yang saya syarah balik ni adalah syarahan Maulana Syekh Muhammad Abdul Rashid. Jadi saya hanya baca dhabit dia balik je ni. Tapi nak baca dhabit saja pun, tak boleh lekeh. Syarah. Saya pun kena faham dulu. Kena faham dulu bahasa Arab. Kena ada nahwu, kena ada saraf, kena ada mantik. Kena ada, ada ba' dalam usul fiqh juga sikit. Kawan-kawannya, kalau kata tak boleh ni kan. Kena tahu juga lah hak tu. Boleh. Jadi hak tu yang hanya 15 hari kita baca dah 34 majlis. Maksudnya, kita kena baca baru setengah kitab. Maksudnya baru 3/4 kitab kot tak silap. Yang tu saja memerlukan kepada 2 kali ganda syarahan. Termasuk ni lah, ni hadut ceramah ni. Ini ceramah ni dia panggil ni. Yang ni tak perlu pun ni. Okey, baik. Patah balik semula. Kita tengok. Yuqadhu minhu haddun naskhi. Jadi sebab tadi, daripada kalam al-Imam al-Mahalli, Imamul Haramain. Imam Haramain kata apa? An-nas wa hadduhu, soal hadduhu, hu tu kembali kepada nas. Jadi haddun naskhi syar'an. Jadi ta'rif bagi apa ni nas kepada sudut syarak adalah khitabud dal. Soalah macam tu. Tak. Imam Haramain awal, Imam Mahalli sebut awal, hadza haddun lin nasikh. Ini adalah ta'rif bagi nasikh. Bukan ta'rif bagi naskh. Karena nasikh itulah khitab. Apa dia yang nasikh? Khitab tu. Boleh? Manakala kata beliau lagi, yuqadhu minhu haddun naskhi. Diambil daripada had ni, yuqadhu minhu daripada ta'rif nasikh yang disebutkan oleh Imamul Mahalli, Imamul Haramain, diambil daripadanya haddun naskh. Ni baru sebut naskh. Jadi ada orang tanya, kalau macam tu, apakah had naskh? Apakah ta'rif bagi nas? Tadi ta'rif bagi nasikh. Maka ta'rif bagi nas apa dia? Raf'ul hukmil madhkur biqitabin. Tu nas. Jadi nas tu apa dia sebenarnya? Nas tu adalah raf'u al-hukmi. Maksudnya proses pengangkatan hukum
yang kita sebutkan tadi dengan khitab syar'i tadi, proses itulah dipanggil naskh. Khitab itu nasikh. Jelas ni? Jelas ke tak? Boleh. Ila akhirih. Jadi tambah pada di depan ya. Raf'u hukmil madhkur biqitabin ad-dalli ala raf'il hukmi sabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a taraqihi anhu. Tambah di depan dia sikit ya. Raf'u hukmil madhkur biqitabin ad-dalli ila akhirih. Barulah dia dikira sebagai apa? Itu dikira sebagai ta'rif bagi nas. Fafahamhu fa innahu muhim. Faham bagi elok kerana ni muhim. Boleh? Jadi dengan makna apa dia? Raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Itu maksud dia. Raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Jadi diangkat ta'alluqnya dengan perbuatan. Baik, cuba tengok. Jadi ucapan musannif dengan khitabud dallu. Musannif siapa dia? Musannif Imamul Haramain. Khitabud dallu tadi ni adalah ta'rif bagi nasikh, bukan ta'rif bagi naskh. Tetapi ta'rif naskh difahami daripada ta'rif nasikh tersebut. Dengan ucapan wa yuqadhu minhu haddun naskhi bi annahu raf'ul hukmil mazkur bi khitabin ila akhirih. Jadi maksudnya raf'u hukmil mazkur maksudnya raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Tamam? Kemudian faqaraja biqaulihi as-sabiti bil khitab, itu kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Tamam? Kita akan baca yang pada seterusnya, kelas yang seterusnya. Jadi bila disebut tadi al-khitab, apa dia makna nasikh? Al-khitabud dallu ala raf'i hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a taraqihi anhu. Itu semua dia akan keluarkan balik daripada ta'rif ni. Kharaja biqaulihi kadza, apa dia yang terkeluar daripada dia? Apa dia keluar? Semua keluar tadi ni kita dah syarah dah tadi. Kita syarah dengan bara'atuz zimmah. Lagi kita dah syarahkan dengan masalah berkaitan dengan khitab tadi, mesti daripada Allah maksud dengan khitabun syar'i. Dia tidak boleh dengan selain daripada khitabun syar'i. Dan kemudian mesti khitab tersebut tidak mughayyan bi ghayah. Kalau dia mughayyan bi ghayah ataupun dengan ada bi'illatin, mu'allalan bi'illatin kaza wa kaza, maka tersebut juga tidak dinamakan sebagai naskh. Tamam? Itu semua kita dah syarah dah tadi. Cuma kita akan baca balik insya-Allah pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jazakumullah khairul jazak. Dan semua yang ikuti pengajian, moga dapat memahami perbahasannya dengan baik. Dan kalau tidak faham, nanti kita akan masukkan dalam Telegram. Ada grup bagi syarah mahalli ala waraqat. Jadi boleh ikuti di situ insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.